Okey, Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara-cara untuk flash printer Canon Pixma model G3010. Dia masalah yang kita hadapi tadi, dia macam ni. Bila kita print, ink warna hitam tu dia tak keluar dengan cantik. Saya dah print beberapa kali, masih lagi tak cantik. Okey. So, kaedah dia adalah begini. Tuan-tuan cuma perlu tekan button ni, setting. Tekan satu kali. Lepas tu, tekan button plus. Sebanyak 10 kali. Tekan je. Ini saya bagi contoh tuan-tuan. Sebanyak 10 kali. Okey. Lepas tu, tuan-tuan tekan black. Nanti masukkan kertas A4, dia akan keluar yang ini. Selepas dia flash, dia akan keluar yang ini. Okey. Dia proses dia agak lama untuk dia flash. Jadi saya cadangkan pada tuan-tuan, cabut yang ini. Cabut dia punya switch utama dia, cabut. Lepas tu dalam 10 saat, sambung balik. And then kita on dia. On macam biasa. Lepas tu kita print. Kita print yang baru, apa-apa saja dokumen, kita akan dapat yang macam ni. Dia dah smooth. Dia dah cantik, dia dah tak ada masalah ink. Okey. Saya harapkan semoga video ini bermanfaat. Okey guys, Assalamualaikum. Bye.